Pelayaran bahasa bersama memperkasa, terbang tinggi si burung helang, hinggap di pohon dahan terpilih. Bahasa kita bahasa cemerlang, martabat diangkat, maruah dipulih. Salam sejahtera dan salam perpaduan saya tujukan kepada barisan hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga yang setia dengan detiknya, guru-guru yang saya sanjungi serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Berdirinya saya di pentas keramat ini adalah untuk melayarkan sebuah mauduk pidato yang berbunyi Pelayaran Bahasa Bersama Memperkasa. Hadirin sekalian, secara konseptualnya, pelayaran bahasa merujuk kepada perjalanan bahasa Melayu merentasi zaman dari zaman kegemilangan Melaka sehingga menjadi bahasa moden hari ini. Bersama memperkasa pula merupakan seruan buat kita semua tanpa mengira kaum untuk mengukuhkan kedudukan bahasa kebangsaan agar tidak lekang dek panas, tidak lapuk dek hujan. Menurut Kamus Dewan Perdana, memperkasa bermaksud menjadikan sesuatu hebat atau kuat. Maka, tugas kita adalah memastikan kapal bahasa ini terus berlayar gagah di samudera globalisasi. Bahasa sebagai kompas perpaduan, warga Dewan yang budiman. Hujah saya yang pertama, bahasa adalah kompas perpaduan dalam sebuah pelayaran. Kompas menentukan arah tujuan, begitu juga bahasa Melayu di Malaysia. Ia menjadi jambatan yang menghubungkan pelbagai kaum. Apabila kita bercakap dalam satu bahasa yang sama, jurang perbezaan menjadi rapat sesuai dengan slogan Bahasa Jiwa Bangsa. Keutuhan jati diri kita sebagai rakyat Malaysia terpancar apabila kita fasih dan bangga menggunakan bahasa kebangsaan. Tanpa bahasa yang kuat, pelayaran negara kita mungkin akan hilang arah dalam badai perpecahan. Peranan murid sebagai anak kapal. Hadirin yang dikasihi, hujah saya yang kedua, murid adalah anak kapal yang bertanggungjawab. Kita sering mendengar ungkapan, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Dari peringkat sekolah rendah, inilah kita perlu membudayakan penggunaan bahasa yang betul. Janganlah kita membiarkan bahasa kita karam disebabkan penggunaan bahasa rojak atau singkatan yang melampau di media sosial. Rujuklah sumber yang sah seperti Portal Pusat Rujukan Persuratan Melayu PRPM dan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP untuk memastikan kosakata kita tepat. Jika kita generasi muda tidak memperkasakannya, siapa lagi? Memartabatkan bahasa ke persada dunia. Hadirin sekalian, hujah saya yang ketiga, memartabatkan bahasa ke persada dunia. Pelayaran bahasa kita tidak seharusnya terhenti di pinggiran pantai sendiri. Kita mahu bahasa Melayu kembali menjadi lingua franca atau bahasa ilmu yang disegani. Apabila kita menguasai bahasa Melayu dengan baik, kita sebenarnya sedang mempamerkan kehebatan budaya dan ketamadunan kita kepada dunia pelayaran ini. Pelayaran ini memerlukan keberanian untuk kita terus menulis, berpuisi dan berpidato agar gema bahasa Melayu kedengaran di seluruh pelosok dunia. Sebagai penutup, pelayaran ini bukanlah perjalanan individu, tetapi perjalanan kita bersama. Mari kita kukuhkan tiang layar, genggam erat kemudi dan pastikan bahasa Melayu terus berdaulat. Ingatlah hadirin, bahasa kebangsaan milik kita bersama. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.